Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa'zini min syarri nafsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam maju Johor. Yang Mohd Datuk Speaker, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya jua dapat kita bersama-sama hadir dalam sesi pembentangan Belanjawan Johor 2026. Selawat dan salam buat Nabi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung yang sentiasa menjadi teladan dan pedoman buat kita sehingga ke akhir zaman. Sebelum saya meneruskan pembentangan belanjawan, izinkan saya terlebih dahulu merafak sembah, menjunjung setinggi-tinggi ucapan tahniah serta ucap selamat ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang bakal disambut pada 22 November ini. Patik dengan penuh takzim memanjatkan doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong serta seluruh anak anda dan kerabat diraja sentiasa dikurniakan keberkatan usia serta dikekalkan dalam afiat dan sejahtera agar terus menaungi sekalian rakyat dan juga bangsa Johor. Payung mahkota menaung gemilang, menjulang daulat negeri bertuah. Raja memimpin bangsa cemerlang, mengangkat Johor megah bermaruah. Patik juga menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, atas segala nasihat dan bimbingan yang dicurahkan kepada Patik dan kepimpinan negeri dalam menjayakan urus tadbir demi kesejahteraan bangsa Johor. Pohon meranti berdiri hebat, daunnya rimbun meneduhi bumi. Luhur kasih menyantuni rakyat, Johor sejahtera, rakyat harmoni. Yang Mohd Datuk Speaker, saya baca pantun, tak baca ikut kertas, ikut iPad. Pada kesempatan ini, bagi pihak kerajaan negeri, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Persekutuan atas pengumuman peruntukan sebanyak 4.8 bilion ringgit bagi belanjawan pembangunan Rolling Plan pertama 2026 di bawah rancangan Malaysia ke-13 untuk negeri Johor yang merangkumi 152 projek serta 435 projek sambungan. Saya yakin projek-projek ini akan memberi impak besar kepada bangsa Johor secara keseluruhannya. Terima kasih daun keladi, kecil tapak tangan, nyiru Johor tadahkan. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Setiausaha Kerajaan Johor yang baru, Yang Berhormat Datuk Haji Ashman Shah bin Abdul Rahman, rakan-rakan Yang Berhormat Exco, ahli-ahli Yang Berhormat, pegawai-pegawai daerah, Datuk-Datuk Bandar, YDP, seluruh pegawai kanan kerajaan negeri dan persekutuan
badan-badan berkanun serta GLC Negeri Johor yang telah memberikan kerjasama erat, dedikasi dan komitmen tinggi sepanjang tahun ini. Sama-samalah kita teruskan agenda untuk membangunkan dan memajukan negeri yang kita cintai ini. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Yang Berhormat Datuk Speaker, syukur Alhamdulillah, ekonomi dan prestasi Johor Darul Takzim, negeri yang kita semua cintai ini, berada dalam keadaan yang cukup merangsangkan. Seperti yang kita semua sedia maklum, sepanjang tempoh 3 tahun 6 bulan ini, Johor telah menarik pelaburan berjumlah 218 bilion ringgit, menghasilkan lebih 64,000 peluang pekerjaan dengan kadar pengangguran yang terus kekal rendah pada 2.3%. Pertumbuhan KDNK 6.4% menjadikan Johor negeri dengan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Malaysia. Nilai hasil jualan pertanian 27.2 bilion ringgit juga adalah yang tertinggi dalam negara. Dari segi hasil negeri pula, kita insya-Allah bakal mencecah 2.5 bilion ringgit. Jauh melangkaui unjuran asal yang dibentangkan dalam Belanjawan Johor 2025. Lebih daripada itu, kutipan zakat, hasil PBT, PKPJ dan keuntungan GLC negeri semuanya menunjukkan peningkatan yang amat positif. Alhamdulillah, air yang dihajati, pancuran yang terbit. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya amat mengisafi bahawa segala limpahan rezeki dan peningkatan hasil yang dinikmati ini merupakan anugerah dan kurniaan darinya jua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat kedua dan yang ketiga yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hati. Ayat ini jelas memperingatkan kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hati, yang tidak terlintas di hati kita, dengan syarat. Dengan syarat kita bertakwa. Persoalannya, Datuk Speaker, ialah apakah ciri-ciri orang yang bertakwa? Sekali lagi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-177 yang menerangkan ciri-ciri orang bertakwa. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Tetapi kebaikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang
yang dalam perjalanan, peminta sedekah dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan solat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kesusahan, penderitaan dan ketika peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Yang Berhormat Datuk Speaker, ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang saya hormati sekalian. Sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT agar Johor terus dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah dari jalan yang tidak terlintas di hati kita. Agar kita semua dapat terus membela mereka yang belum terbela dan membantu mereka yang belum dibantu. Biarlah yang hilang dicari, yang terapung digenangi, yang terbenam diselami. InsyaAllah, dengan sifat-sifat takwa, kerajaan negeri akan terus istiqomah dalam membantu seberapa ramai mungkin bangsa Johor yang memerlukan. Setiap ringgit dan setiap sen hasil negeri akan dipulangkan kepada rakyat dan juga bangsa Johor yang dikasihi. Inilah semangat yang bakal dizahirkan di dalam Belanjawan Johor 2026 ini. Yang Berhormat Datuk Speaker, bagi Belanjawan Johor 2026, sukacita saya maklumkan bahawa unjuran hasil negeri Johor adalah sebanyak 2 bilion 550 juta 750 ribu ringgit. Manakala unjuran perbelanjaan adalah sebanyak 2 bilion 546 juta 293 ribu ringgit. Ini bermakna bahawa Belanjawan Johor 2026 sekali lagi merupakan belanjawan surplus sebanyak 4 juta 457 ribu ringgit. Yang Berhormat Datuk Speaker, Belanjawan Johor 2026 dirangka dengan iltizam dan tekad bahawa setiap inisiatif yang akan dilaksanakan tidak lain tidak bukan untuk menjamin kebajikan dan kesejahteraan bangsa Johor. Justru berpaksikan tema Bangsa Johor Sejahtera, belanjawan ini akan dibentangkan selaras dengan 6 teras maju Johor, merangkumi 260 inisiatif. Negeri Johor penuh santunan, Permata Selatan jadi penyeri. 6 teras nadi pembangunan, maju Johor agenda negeri. Gema tekad membangun watan, harapan disemai penuh berkat. Maju Johor, pacu kemajuan, rakyat disantuni, belanjawan diangkat. Yang Berhormat Datuk Speaker, bagi menjayakan teras pertama, tadbir urus kerajaan, sebanyak 35 inisiatif akan dilaksanakan. Inisiatif pertama, program Jelajah Orang Johor, JOJ, yang melibatkan 56 DUN. Kita memperuntukkan sumbangan sebanyak 8 juta ringgit. Inisiatif kedua, kenaikan allowance ketua kampung dan batin orang asli sebanyak RM300 sebulan bermula Januari
tahun depan. Tambahan peruntukan sebanyak 2.6 juta ringgit. Geran pengurusan dan pentadbiran 73 JKKR Felda serta 8 JKKP Felkra berjumlah RM810,000. Geran pengurusan dan pentadbiran Persatuan Ketua Kampung dengan peruntukan sebanyak RM120,000. Bantuan caruman lindung kendiri kepada Ketua Kampung, Setiausaha JPKK dan Ketua Masyarakat yang turut dipanjangkan kepada batin orang asli dengan peruntukan sebanyak RM240,000. Inisiatif ke-6, program Semarak Subuh akan diteruskan pada tahun 2026 dengan pelaksanaannya ditambah daripada 2 kali kepada 3 kali seminggu dengan jumlah peruntukan sebanyak RM2,920,000. Inisiatif ke-7, kenaikan allowance guru kafar sebanyak RM150 sebulan, melibatkan 2,150 guru dengan peruntukan RM5.92 juta. Bantuan pengurusan tahfiz swasta melibatkan 167 sekolah tahfiz dan sekolah agama dengan peruntukan RM2.5 juta. Bantuan one-off untuk bilik-bilik guru kali ketiga yang akan memberi manfaat kepada 54,000 guru-guru, 1,780 buah sekolah, termasuklah sekolah agama, SJKC dan SJKT dengan peruntukan sebanyak RM8.9 juta. Sumbangan one-off kepada semua PIBG. Mana Datuk Yahya? Peruntukan sebanyak RM2.95 juta. Apa lagi Datuk? Yang Berhormat Datuk Speaker, inisiatif ke-11, penubuhan Majlis AI Johor yang akan berperanan untuk menjadikan Johor sebagai hub AI dan data serantau pada tahun 2030. Inisiatif ke-12, sumbangan kepada pegawai-pegawai daerah ditingkatkan dengan bantuan sebanyak RM3 juta. Penyaluran geran keseimbangan buat PBT dengan peruntukan berjumlah RM16 juta. Kajian bagi penggabungan fungsi serta struktur pejabat daerah dan tanah serta kenaikan grade jawatan pegawai daerah dan pentadbir tanah. Inisiatif ke-15, menaik taraf unit-unit di pejabat setiausaha kerajaan kepada bahagian. Inisiatif ke-16, penambahbaikan program-program penempatan silang di pihak berkuasa tempatan. Inisiatif ke-17, untuk terus menyokong pelaksanaan cukai petak bagi hak milik strata yang bermula pada awal tahun ini, kerajaan negeri akan memberikan rebate 10% ke atas cukai petak 2026 yang dijelaskan sebelum 31 Mei 2026. Yang Berhormat Datuk Speaker, inisiatif ke-18, penyediaan pusat aduan bersepadu negeri Johor dengan peruntukan sebanyak RM2.65 juta. Penggantian infrastruktur perkakasan server sistem iSpecs dengan peruntukan sebanyak RM6.08 juta. Inisiatif ke-20,
ke-20, pembangunan sistem hasil tanah Johor versi 3.0 dengan peruntukan sebanyak 4.25 juta ringgit. Inisiatif ke-21, pengukuhan komunikasi digital, agenda perumahan rakyat dengan peruntukan RM700,000. Penambahan 19 modul bayaran di aplikasi Johor Pay dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Pembangunan sistem permohonan permit memasuki hutan simpan kekal negeri Johor secara dalam talian dengan peruntukan sebanyak RM490,000. Perkhidmatan Wi-Fi Premium Maju Johor di lokasi strategik seperti hospital, terminal bas dan PPR RSK dengan peruntukan sebanyak RM272,000. Peningkatan teknologi serta penggunaan sistem GIS dan remote sensing di Taman Negara Johor peruntukan RM820,000. Penggunaan teknologi drone dan lidar bagi pemantauan operasi pengalihan bahan bantuan. Kajian pembangunan sistem ELCM yang akan mempercepatkan proses permohonan pembangunan tanah. Yang memuat Tuan Speaker, inisiatif yang ke-28, program kerjasama dengan universiti terkemuka dunia seperti Oxford, Harvard, MIT dan Stanford dengan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit. Program pembangunan bakat pegawai takbir negeri Johor dengan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit. Program pengajian pasca siswazah di Institut Pengajian Tinggi Awam Malaysia dengan peruntukan sebanyak 2.96 juta ringgit. Program peningkatan kemahiran, upskilling dan reskilling penjawat awam dengan peruntukan sebanyak 3 juta ringgit. Program diploma dan sijil profesional bagi kumpulan pelaksana dengan peruntukan sebanyak RM970,000. Inisiatif ke-33, kita akan meneruskan program Johor Sihat dengan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit. Program klinik kaunseling RM774,000. Pelaksanaan program HELP seluhur kasih simbiosis bersama bagi menyantuni penjawat awam dan pesara yang kurang bernasib baik dengan peruntukan sebanyak RM200,000. Yang memuat Datuk Speaker, di bawah teras kedua pula, pembangunan ekonomi. Sebanyak 53 inisiatif akan dilaksanakan. Inisiatif pertama, pelaksanaan Global Investment Quest bagi misi perdagangan berimpak tinggi untuk menarik pelaburan berkualiti, membuka pasaran baru dan mengukuhkan Johor sebagai destinasi pelaburan terunggul rantau ini dengan peruntukan sebanyak RM5 juta. Inisiatif kedua, penganjuran Johor Economic Forum dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Promosi dan penjenamaan negeri Johor, Made in Johor, dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Pelaksanaan Invest Johor Strategic Branding dan Website Enhancement dengan peruntukan sebanyak RM400,000. Engagement Sessions with Investors dengan peruntukan sebanyak RM100,000. Penganjuran ASEAN Quantum Summit dengan peruntukan sebanyak RM100,000. Transformasi Digital IMFCJ di mana pelabur boleh mengemukakan pertanyaan atau permohonan pelaburan di JS SEZ secara atas talian.
Yang Berhormat Datuk Speaker, inisiatif ke-8, program pembangunan kemahiran Johor Pro Mahir dengan peruntukan sebanyak RM3 juta. Penganjuran JTDC Job Fair dengan peruntukan sebanyak RM1 juta. JTDC Connect memfokus kepada promosi program pembangunan bakat dan penempatan kerja graduan oleh JTDC dengan peruntukan sebanyak RM650,000. Program Grant Peralatan TVET dengan peruntukan RM2 juta. Promosi dan publicity JTDC RM1 juta. Yang Berhormat Datuk Speaker, inisiatif ke-13, promosi dan publicity Visit Johor 2026 dengan peruntukan sebanyak RM5.55 juta. Penganjuran acara pelancongan bertaraf antarabangsa RM6 juta. Sambutan ketibaan pelancong di 17 pintu masuk negeri Johor RM500,000. Menaik taraf fasiliti Taman Ekor Rimba RM1.75 juta. Menaik taraf fasiliti Taman Negara RM430,000. Latihan sumber manusia pelancongan RM200,000. Program Semangat Bangsa Johor RM500,000. Penganjuran sambutan Hari Muzium Antarabangsa RM500,000. Bantuan kepada pertubuhan dan persatuan pelancongan dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Inisiatif ke-22, pembangunan industri sawah padi luar Jelapang, peruntukan sebanyak RM2.5 juta. Projek pembangunan pertanian bersepadu moden, peruntukan sebanyak RM5 juta. Program memperkasa industri agromakanan utama RM2 juta. Penubuhan Johor Agriculture Research and Development Centre, peruntukan sebanyak RM2 juta. Penjenamaan durian dan nenas Johor, peruntukan sebanyak RM1 juta. Program memperkasa pertanian pintar dan mekanisme pertanian dengan peruntukan sebanyak RM1 juta. Pembangunan industri lada hitam RM500,000. Program Karnival Pertanian RM500,000. Program pengembangan pertanian dan latihan usahawan tani RM500,000. Program kolaborasi agro makanan RM200,000. Program pembangunan komoditi ternakan RM1 juta. Program kawalan penyakit dan kesihatan ternakan RM600,000. Program pembangunan sumber manusia, kemajuan kerjaya ternakan dan program pemerkasaan inovasi penternakan RM225,000. Program perekayasan dan peningkatan produktiviti industri aquaculture RM720,000. Program konservasi dan pengurusan sumber perikanan RM700,000. Program pembangunan estet kerang-kerangan dan program pemekasaan nelayan darat RM600,000. Program transformasi industri pengeluaran benih ikan marin dengan peruntukan sebanyak RM200,000. Yang Berhormat Datuk Speaker, inisiatif ke-39, insentif kemah usahawan mikro, peruntukan sebanyak RM3 juta. Program pengembangan produk meh support lokal, peruntukan RM2 juta. Bantuan bertapak usahawan maju Johor RM1.7 juta. Program didik usahawan bangsa Johor RM1 juta. Pembinaan kemudahan hub ekonomi belia
Di Pusat Perdagangan Pontian, 1.15 juta ringgit. Program Youth to Entrepreneur, peruntukan sebanyak RM500,000. Permakasaan Koperasi Johor, RM500,000. Pemerkasaan Majlis Pembangunan Usahawan, RM100,000. Yang Berhormat Datuk Speaker, inisiatif ke-47, penstrukturan semula PIJ Halal Ventures Sdn Bhd kepada entiti baru dikenali sebagai Johor Halal Development Corporation Sdn Bhd, JHDC. Inisiatif ke-48, Halal Green Lane, diperkenalkan bagi mempercepatkan proses pensijilan halal dengan sasaran tempoh kelulusan sijil pengesahan halal Malaysia dipendekkan daripada hanya 15 hari berbanding 30 hari sebelum ini. Inisiatif ke-49, mempersijilkan halal 500 usahawan Muslim dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Program khusus profesional eksekutif halal dengan khusus profesional auditor halal dengan peruntukan sebanyak RM200,000. Program insentif kepada usahawan kantin sekolah agama Kerajaan Johor, SAKJ, yang telah memperolehi pensijilan halal dengan peruntukan sebanyak RM442,000. Program TVET pengurusan industri halal dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Pensijilan halal pengusaha makanan industri asas ternakan dengan peruntukan RM200,000. Yang Berhormat Datuk Speaker, sebelum ke teras yang seterusnya, saya mohon untuk membasahkan tekak. Sila Yang Amat Berhormat. Yang Berhormat Datuk Speaker, kita ke teras yang paling panjang. Teras ketiga, jaringan keselamatan sosial dengan 67 inisiatif yang bakal diumumkan. Inisiatif pertama, program Infak Jumaat Johor yang diilhamkan oleh Duli Yang Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Syukur Alhamdulillah, inisiatif yang kita mulakan pada bulan Oktober yang lalu dengan peruntukan RM1.7 juta telah mendapat maklum balas yang sangat positif daripada rakyat. Sebagai contoh, sahabat saya Buloh Kasab berkongsi di kawasan beliau sini, di Surau Jumaat As-Syuhada, AJK Masjid di sana, Datuk Speaker, bermesyuarat untuk menjayakan program infak Jumaat ini. Dan hasil mesyuarat itu, mereka memerlukan RM750 untuk membeli barang-barang basah. Jadi AJK Masjid pergi ke kedai. Wak Min Tarto. Betul orang Jawa Jadi tuan kedai tanya, nak beli barang banyak-banyak ni untuk apa? Dia kata, kita ada buat program infak Jumaat. Kita bagi makanan percuma kepada rakyat. Bila Wak Min Tarto mendengar jawapan itu, beliau kata kepada AJK Masjid, tak payah bayar.
saya infakkan makanan untuk rakyat. Di surau Jumaat Al-Muhajirin pula, saya difahamkan selepas minggu pertama dia buat program infak Jumaat melalui hasil bantuan daripada kerajaan negeri dan juga Majlis Agama Islam Negeri Johor. Minggu yang berikutnya, AJK Masjid pakat ramai-ramai. Mereka sendiri yang berinfak untuk menjayakan program infak Jumaat pada minggu yang berikutnya. Yang Mohd Datuk Speaker, justru itu, program ini akan diperluaskan pelaksanaannya pada tahun 2026 dengan peruntukan berjumlah 26.9 juta ringgit. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyeru kepada seluruh bangsa Johor, sama ada pihak swasta, pertubuhan maupun individu, untuk terus bersama-sama menyemai semangat dan budaya berinfak. InsyaAllah. Yang Mohd Datuk Speaker, inisiatif kedua, Bantuan Kasih Johor atau BKJ untuk anak-anak yatim di negeri Johor dalam bentuk tunai dan skim simpanan pendidikan nasional SSPN sebanyak RM2,000 seorang yang akan memanfaatkan seramai 12,307 anak yatim dengan peruntukan sebanyak 24.6 juta ringgit. BKJ, Ketua Isi Rumah KIR, miskin tegar dan miskin, sebanyak RM2,000 seorang yang akan memanfaatkan 9,714 KIR dengan peruntukan sebanyak RM19,430,000. BKJ untuk ibu-ibu tunggal. Saya cakap ibu tunggal, bukan bapa tunggal. BKJ ibu tunggal yang berdaftar di bawah Yayasan Pembangunan Keluarga Darul Takzim, YPKDT, sebanyak RM500 seorang yang akan memanfaatkan 48,537 dengan peruntukan sebanyak RM24.27 juta. BKJ untuk pemandu teksi serta E dan P hailing sebanyak RM400 seorang yang akan memanfaatkan 42,524 penerima dengan peruntukan sebanyak RM17 juta. BKJ petani, penternak dan nelayan sebanyak RM400 seorang yang akan memanfaatkan 33,976 penerima dengan peruntukan sebanyak RM13.6 juta. Inisiatif ketujuh, BKJ untuk penerima bantuan bulanan orang kurang upaya OKU sebanyak RM400 seorang yang akan memanfaatkan 28,686 penerima dengan peruntukan sebanyak RM11.47 juta. BKJ untuk veteran, ATM, pesara dan bekas polis serta pesara marin sebanyak RM400 seorang yang akan memanfaatkan 25,000 penerima dengan peruntukan sebanyak RM10 juta. BKJ untuk bantuan bulanan warga emas sebanyak RM400 seorang
yang akan memanfaatkan 17,702 penerima dengan peruntukan sebanyak 7 juta ringgit. BKJ peserta PPR dan RSK sebanyak RM400 seorang yang akan memanfaatkan 15,000 orang ketua isi rumah dengan peruntukan sebanyak 6 juta ringgit. BKJ bantuan untuk pengawal keselamatan, pekerja pemeriksaan sekolah, serta pekerja AM SWM warga negara Malaysia sebanyak RM400 seorang. Maaf, tersyasyul. Memanfaatkan 14,992 penerima dengan peruntukan sebanyak 6 juta ringgit. BKJ untuk pesakit dialisis. Bantuan sebanyak RM600 seorang yang akan memanfaatkan 8,275 penerima dengan peruntukan sebanyak 4,97 juta ringgit. BKJ untuk pesakit kanser sebanyak RM600 seorang yang akan memanfaatkan 3,300 penerima dengan peruntukan sebanyak 1,98 juta ringgit. BKJ untuk KIR orang asli sebanyak RM400 seorang yang akan memanfaatkan 5,041 KIR dengan peruntukan sebanyak 2,02 juta ringgit. BKJ ketua-ketua blok Felda sebanyak RM400 seorang akan memanfaatkan 2,548 penerima dengan peruntukan sebanyak 1,02 juta ringgit. BKJ pelatih PDK sebanyak RM600 seorang kepada 2,590 pelatih dengan peruntukan sebanyak 1,55 juta ringgit. BKJ sukarelawan kemas sebanyak RM600 seorang kepada 1,173 sukarelawan dengan peruntukan sebanyak RM700,000. BKJ bantuan kepada pegawai masjid dan surau, penggerak DON, guru-guru Al-Quran, guru-guru takmir serta penyelia Al-Quran sebanyak RM1,000 seorang yang akan memanfaatkan 8,813 penerima dengan peruntukan sebanyak 8,8 juta ringgit. Bantuan Kasih Johor untuk ketua-ketua kampung, ketua masyarakat, batin dan juga pengurusi JPKOA sebanyak RM1,000 seorang melibatkan RM873,000. BKJ untuk penggerak Sakinah, wanita dan hospital di bawah YPKDT sebanyak RM1,000 seorang dengan peruntukan sebanyak RM87,000. Bantuan khas untuk pengamal-pengamal media BKJ sebanyak RM1,000 seorang dengan peruntukan sebanyak RM200,000 seorang. BKJ untuk penggiat industri pelancongan Johor sebanyak RM400 seorang yang akan memanfaatkan 1,350 penerima yang melibatkan pemandu-pemandu pelancong, pemandu-pemandu bot dengan peruntukan sebanyak RM540,000. Inisiatif yang ke-23, BKJ khas untuk Southern Volunteers sebanyak RM100 seorang
yang akan memanfaatkan 62,490 penerima dengan peruntukan sebanyak 6.25 juta ringgit. BKJ Pra-Universiti untuk pelajar-pelajar tingkatan 6 dan asasi sebanyak RM200 seorang yang akan memanfaatkan 11,000 penerima dengan peruntukan sebanyak RM2.31 juta. Yang Berhormat Datuk Speaker, inisiatif ke-25. Kita akan teruskan program Anak Angkat Makmur Johor dengan peruntukan sebanyak RM1.75 juta. Jualan Kasih Johor juga akan diteruskan dengan peruntukan berganda berjumlah RM15.4 juta. Voucher Kasih Johor melalui kerjasama kerajaan negeri dan juga PBT sebanyak RM14.9 juta. Bantuan Dapur Kasih Johor dan belanja dapur asnaf bagi membantu lebih 16,500 keluarga dengan peruntukan sebanyak RM9 juta. Bantuan tabung bencana negeri dengan peruntukan RM6 juta. Inisiatif ke-30. Bantuan kewangan bulanan dan bantuan JKM kepada 193,000 penerima dengan peruntukan sebanyak RM24.2 juta. Kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Negeri Johor juga akan terus melaksanakan program-program kebajikan ummah seperti berikut. Bantuan perubatan bulanan kepada 7,000 orang asnaf berjumlah RM100.5 juta. Bantuan sara hidup bulanan kepada 19,340 fakir miskin berjumlah RM82.8 juta. Bantuan hari raya sebanyak RM20 juta kepada 90,000 penerima. Bantuan bencana alam sebanyak RM3 juta. Bantuan gerobok rezeki Johor melalui penyediaan barangan keperluan asas seperti beras, gula, tepung dan minyak masak di 112 masjid dengan peruntukan sebanyak RM2.08 juta. Skim takaful berkelompok sebanyak RM569,000. Yang Berhormat Datuk Speaker, inisiatif ke-37, program Bangsa Johor Bahagia yang diilhamkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zahir Sofia dengan peruntukan sebanyak RM12.9 juta. Inisiatif seterusnya sebanyak 8,915 unit rumah mampu milik Johor akan siap dibina pada tahun hadapan dengan kerjasama PKPJ, Kerajaan Persekutuan dan juga Pemaju. Inisiatif ke-39, Perumahan Kasih Johor, PKJ, subsidi bina baru yang akan memanfaatkan 1,500 penerima dengan peruntukan sebanyak RM83.7 juta. PKJ bina baru dan baik pulih rumah daif dengan peruntukan sebanyak RM85.8 juta. PKJ penyelenggaraan dan pembaikan PPR RSK serta flat awam dengan peruntukan sebanyak RM100 juta. PKJ Wakaf Johor untuk pembangunan rumah di atas tanah wakaf dengan peruntukan sebanyak RM18 juta.
PKJ bantuan rumah sewa yang akan memanfaatkan 20,000 orang dengan peruntukan sebanyak 40 juta ringgit. PKJ bantuan beli rumah pertama yang akan memanfaatkan 20,000 orang dengan peruntukan sebanyak 80 juta ringgit. PKJ bantuan masuk rumah pertama 17.83 juta ringgit. Program pemudahan kelaikan pengundi PPR dan RSK bagi memastikan hanya golongan yang benar-benar layak untuk menikmati kemudahan PPR dengan kadar sewa yang rendah serta tiada lagi elemen sublet. Yang Berhormat Datuk Speaker, inisiatif ke-47 ialah sinergi Yayasan Diraja Johor yang melambangkan kebersamaan serta tekad di antara kerajaan negeri dan yayasan-yayasan diraja dalam memperkukuh kesejahteraan bangsa Johor, melibatkan Yayasan Sultan Ibrahim, Yayasan Raja Zahra Sofia dan Yayasan Tengkulak Semana Johor dengan peruntukan sebanyak 4.5 juta ringgit. Inisiatif ke-48 menyantuni masyarakat Tionghoa dan juga India sejumlah 12 juta ringgit diperuntukkan kepada Yayasan Sultanah Fatimah, Yayasan Sultanah Rogayah dan NGO lain. Inisiatif ke-49, bantuan khas komuniti rukun tetangga KRT RM700,000, menaik taraf dan membaik pulih 21 premis pertubuhan kebajikan pemulihan dalam komuniti dan 3 pusat aktiviti warga emas, RM2.29 juta. Bantuan geran pengurusan kepada pusat pemulihan dalam komuniti dengan peruntukan RM740,000. Program pemulihan pelatih OKU PDK RM300,000. Membina Dewan Makan dan menaik taraf Rumah Pesona Johor RM400,000. Program pemengkasaan sokongan ekonomi wanita RM2.5 juta. Program kebudayaan Johor Cultura dengan peruntukan RM250,000. Program latihan kepada Child Support Team Johor RM150,000. Inisiatif ke-57, Women Cancer Reproductive Awareness, peruntukan sebanyak RM100,000. Inisiatif ke-58, melanjutkan tempoh operasi klinik kesihatan terpilih dan penambahan doktor lokum di Jabatan Kecemasan di HSA dan HSI dengan peruntukan sebanyak RM2.8 juta. Penghantaran ubat melalui e-pos RM2.1 juta. Program bantuan katil ICU dan sumbangan ambulans RM1.6 juta. Pembelian 1 unit neurosurgery mikroskop yang akan memanfaatkan ribuan pesakit neurosurgery di kawasan utara Johor dengan peruntukan sebanyak RM1.4 juta. Di kawasan Datuk Speaker di Batu Pahat. Pembelian transport stretcher bagi 12 hospital di Johor dengan peruntukan sebanyak RM1 juta. Pendigitalan perkhidmatan kesihatan premier di 5 klinik kesihatan dalam daerah JB yang akan memberi manfaat kepada hampir 1 juta penduduk dengan jumlah peruntukan sebanyak RM900,000. Bantuan peralatan kesihatan dan pemberian kit kecemasan yang akan memanfaatkan 160 sekolah agama
dengan peruntukan sebanyak RM240,000. Program Johor Bebas Denggi RM200,000. Bantuan kepada pantry-pantry di fasiliti hospital dan klinik-klinik seluruh negeri Johor dengan peruntukan sebanyak RM3.5 juta. Bantuan saringan mamogram dan ultrasound melalui kerjasama KPJ dan Jabatan Kesihatan Negeri Johor dengan peruntukan sebanyak RM1 juta. Jadi, Mohd Speaker, lepas ini siapa yang nak buat mamogram dan ultrasound boleh pergi ke 77 hospital-hospital KPJ untuk membantu hospital-hospital Kerajaan Persekutuan. Mohd Speaker, boleh saya minum air? Sila Yang Amat Berhormat. Maaf. Yang Berhormat Datuk Speaker, kita ke teras keempat. Kemudahan dan keperluan asas. Ada 29 inisiatif. Inisiatif pertama, bagi menyelesaikan isu-isu yang dibangkitkan oleh mesyuarat tindakan DUN yang diadakan di setiap DUN, kerajaan membentukkan sebanyak RM27.04 juta. Penyelenggaraan jalan negeri, jalan PBT, jalan kampung dan juga jalan-jalan pertanian berjumlah RM655 juta. Projek menaik taraf dan melebar jalan-jalan kampung RM50 juta. Membina dan menaik taraf jalan-jalan utama dengan peruntukan sebanyak RM45 juta. Melaksanakan kajian awalan bagi cadangan menaik taraf dan membina jalan RM1.15 juta. Membina dan menaik taraf jabatan serta melebarkan jalan RM22.76 juta. Pemasangan dan menaik taraf lampu jalan RM16.88 juta. Perkhidmatan Bas Muafakat Johor BMJ dengan peruntukan RM31 juta. Shuttle Bas Johor bagi perkhidmatan bas percuma ke HSA, HSI, Zoo Johor dan SSI dengan peruntukan sebanyak RM1.42 juta. Menaik taraf terminal bas Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang serta terminal bas dan teksi Bandar Penawar RM2.6 juta. Pendigitalan terminal bas awam pintar dan penambahbaikan tiang bas di laluan BMJ sebanyak RM895,000. Program pengangkutan awam dengan peruntukan sebanyak RM300,000. Inisiatif ke-13, meningkatkan sistem agihan di ringgit, batu pahat dan penggantian paip utama di Redong Segamat dengan peruntukan sebanyak RM44.5 juta. Perkhidmatan sewaan stesen telemetri kualiti air dengan peruntukan sebanyak RM1.1 juta. Sistem pemantauan kualiti air dengan peruntukan sebanyak RM600,000. Penyediaan catchment management plan Empangan Juasih dengan peruntukan sebanyak RM500,000. Penyediaan emergency response plan bagi Empangan RM850,000. Pembangunan dan naik taraf pusat aktiviti komuniti RM20 juta. Pembangunan taman inklusif di hutan bandar Mutiara Rini RM6.4 juta. Membina serta menaik taraf Dewan dan Balai Raya
4.3 juta ringgit. Menaik taraf gerai-gerai 11.15 juta ringgit. Menaik taraf pasar-pasar borong di Pontian 2.55 juta ringgit. Baik pulih dan naik taraf sekolah agama kerajaan negeri 9.66 juta ringgit. Pembangunan dan pembukaan 4 tanah perkuburan baru di daerah Johor Bahru dengan peruntukan sebanyak 19.3 juta ringgit. Menaik taraf tanah perkuburan dengan peruntukan sebanyak 4.53 juta ringgit. Pembinaan 6 buah masjid Karyah Negeri Johor dengan peruntukan sebanyak 25.6 juta ringgit. Menaik taraf masjid-masjid 7.8 juta ringgit. Menaik taraf rumah pegawai guru-guru agama, kaki tangan Jabatan Agama Islam 1.9 juta ringgit. Menaik taraf bangunan-bangunan mahkamah syariah dengan peruntukan sebanyak 650,000 ringgit. Yang Berhormat Untuk Speaker, saya ke teras kelima. Keselamatan, kebersihan dan kelestarian alam sekitar dengan 21 inisiatif. Inisiatif pertama, menaik taraf dan membina baru sistem peparitan longkang serta kolam tadahan yang melibatkan kawasan hotspot banjir dengan peruntukan sebanyak 22.6 juta ringgit. Rancangan tempatan banjir yang merangkumi kajian dan projek-projek pengurangan risiko banjir dengan peruntukan sebanyak 9.6 juta ringgit. Menaik taraf lembangan sungai termasuk menaik taraf Lok Boom dengan peruntukan sebanyak 7 juta ringgit. Kerja-kerja pengawalan hakisan pantai 2.55 juta ringgit. Menaik taraf saliran pertanian 3.36 juta ringgit. Penggalian muara sungai 1.65 juta ringgit. Menaik taraf komponen mechanical dan electrical di pintu-pintu air 1.2 juta ringgit. Pembinaan dan naik taraf stesen telemetri di pintu air sungai 880,000 ringgit. Pengkelasan peta mikrozonasi seismik di daerah Sekamat dengan peruntukan 736,000 ringgit. Inisiatif ke-10, pembangunan Raja Zahir Sofia Learning Center. Inisiatif ini merupakan hasil kerjasama antara Johor Sustainability Center JSC dan Saitama City Hall, Jepun yang bakal mewujudkan sebuah pusat pembelajaran berteraskan prinsip kelestarian dan inovasi Johor. InsyaAllah ia akan disempurnakan Datuk Seri Hasni pada 24 November ini oleh Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Inisiatif ke-11, pelaksanaan program Johor Green Deal Summit dengan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit. Transformasi Sungai Johor untuk mengatasi isu pencemaran sungai 7 juta ringgit. Program Johor Bersih 700,000 ringgit. Pelaksanaan kerja-kerja penandaan dan penyelenggaraan sempadan hutan 1.39 juta ringgit. Pemulihan dan restorasi hutan 450,000 ringgit. Pembangunan data persempadanan Taman-Taman Negara Johor 560,000 ringgit. Pengurusan habitat harimau di Taman Negara Johor Endar Rompin 225,000 ringgit. Inisiatif ke-18, penganjuran Johor Smart City Forum 1 juta ringgit. Transformasi Bandaraya JB bagi mencorak identitinya sebagai bandaraya antarabangsa yang moden
dengan peruntukan sebanyak 13 juta ribu ringgit. Pemasangan CCTV di kawasan tumpuan utama 10.53 juta ringgit. Penyelenggaraan dan naik taraf landscape, pengindahan taman awam dan laluan pejalan kaki 52.25 juta ringgit. Yang Mohd Datuk Speaker, teras yang tak akhir ialah orang muda Johor. InsyaAllah 55 inisiatif akan diumumkan. Inisiatif pertama, program Back to School bantuan pakaian sekolah yang bakal memanfaatkan 189,000 pelajar dalam golongan B40 dan asnaf dengan peruntukan sebanyak 28.8 juta ringgit. Skim pinjaman pelajaran mahasiswa IPT yang bakal memanfaatkan 2,100 mahasiswa 18 juta ringgit. Bantuan laptop siswa Johor 13.56 juta ringgit bakal memanfaatkan 5,000 mahasiswa. Bantuan pendaftaran mahasiswa sebanyak 9 juta ringgit. Beasiswa orang muda Johor 4.95 juta ringgit. Derma siswa luar negara Timur Tengah 3.81 juta ringgit. Pinjaman pendidikan bidang perubatan di luar negara 3 juta ringgit. Beasiswa kenangan Dato' On 650,000 ringgit. Insentif program Persatuan Mahasiswa Anak Johor 700,000 ringgit. Bantuan tambang pengajian pendidikan 500,000 ringgit. Bantuan tiket penerbangan bagi mahasiswa IPTA di Sabah dan Sarawak serta bas percuma bagi mahasiswa IPTA di Semenanjung sempena musim perayaan peruntukan sebanyak 1.4 juta ringgit. Bantuan makanan pelajar tuition SPM 2026 yang bakal memanfaatkan 12,000 orang pelajar 2.52 juta ringgit. Program pemantapan akademik calon SPM 2.2 juta ringgit. Transformasi infrastruktur sekolah rintis bangsa Johor ataupun SRBJ fasa kedua 15.72 juta ringgit. Pengisian modul guru dan murid SRBJ 7 juta ringgit. Inisiatif ke-16. Inisiatif ini Datuk Speaker adalah inisiatif baru yang diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Tabika Kemas Bangsa Johor dengan peruntukan sebanyak 2 juta ringgit. Menaik taraf Johor Skills, kampus di Pasir Gudang dan juga Kota Ning dan juga Kota Tinggi dengan peruntukan sebanyak 12.8 juta ringgit. Transformasi College University YPJ, peruntukan sebanyak 4 juta ringgit. Bantuan kepada sekolah pendidikan khas Cerebral Palsy dengan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit. Insentif galakan hafaz Al-Quran kepada 931 hufaz dengan peruntukan sebanyak 5.4 juta ringgit. Bantuan yuran persekolahan sekolah agama yang memanfaatkan 20,000 orang pelajar golongan asnaf dengan peruntukan sebanyak 2 juta ringgit. Inisiatif ke-22, orientasi kerjaya dan kenegaraan yang bakal memanfaatkan 30,000 pelajar tingkatan 5 dengan peruntukan sebanyak 2 juta ringgit. Jelajah mahasiswa Johor 1.3 juta ringgit. Bazar buku antarabangsa Johor dengan peruntukan sebanyak 400,000 ringgit. Inisiatif ke-25,
memperkasa program Southern Volunteers dengan peruntukan sebanyak 2.45 juta ringgit. Johor Youth Leadership Program dengan peruntukan sebanyak 6.4 juta ringgit. Johor Heritage Rangers dengan peruntukan sebanyak RM560,000. Sambutan Hari Belia Negeri Johor, RM500,000. Dewan Muda Johor, RM500,000. Dana pengurusan dan pentadbiran Majlis Belia Negeri Johor, RM300,000. Johor Student Leaders Council, JSLC, RM200,000. Majlis Belia OKU Negeri Johor, RM100,000. Yang Berhormat Datuk Speaker, menjunjung titah Duli Amat Mulia Tengku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, Johor juga perlu menerajui agenda Sports Nation menjelang tahun 2030 dengan kerjasama erat antara kerajaan negeri, kerajaan persekutuan, institusi pendidikan, persatuan sukan dan sektor korporat bagi membentuk sebuah ekosistem sukan yang inklusif, moden dan bertaraf antarabangsa. Inisiatif ke-33, Jewel Rising, bola jaring dengan peruntukan sebanyak RM1 juta. Johor for Gold dan latihan Pusat Para Sukma. Sempena Tamasya Sukma 2026, RM7.5 juta. Persediaan penganjuran serta persiapan Sekretariat Sukan C 2027 dan Para ASEAN 2027 dengan peruntukan sebanyak RM5.5 juta. Karnival Bangsa Johor, RM5.6 juta. Johor Sports Ambassador dan Johor Youth Icon, RM1.69 juta. JDT Cycling Team, RM1 juta. Pembangunan bakat sukan bola keranjang, RM500,000. Johor Open Kabadi, RM500,000. Festival Sukan Penjawat Awam Negeri Johor, RM500,000. Himpunan Pesilat Johor, RM300,000. Pembangunan Sukan Rugby, RM1 juta. Johor Esports Championship, RM250,000. Johor Cycling Series, RM200,000. Pembangunan bakat tinju, RM100,000. Pembangunan program Persatuan Orang Pekak, RM100,000. Yang Berhormat Datuk Speaker, inisiatif ke-48, Johor Khabib Gym dengan peruntukan sebanyak RM10 juta. Pembangunan Tengku Mahkota Ismail Youth Center Pengerang, RM10 juta. Tengku Mahkota Ismail Youth Center TMIYC Activator, RM500,000. Akademi Badminton Johor Lee Chong Wei, RM5 juta. Menaik taraf dan membaik pulih fasiliti sukan, RM4 juta. Membina gelanggang pickleball, RM1 juta. Pembangunan bakat sukan pemotoran kolaborasi bersama JDT Racing dengan peruntukan RM1 juta. Pembangunan bakat sukan pemotoran motocross dengan peruntukan sebanyak RM300,000. Yang Berhormat Datuk Speaker, syukur Alhamdulillah, saya berada di penghujung pembentangan Belanjawan Johor 2026 yang bertemakan Bangsa Johor Sejahtera. Setiap dasar, inisiatif dan peruntukan yang diumumkan ini hanya boleh berjaya jika kita semua bekerjasama, berganding bahu membanting tulang dalam melaksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan ini. Saya merayu
saya merayu dan memohon sokongan serta bantuan daripada semua pihak, terutamanya mereka yang berada di dalam Dewan Yang Mulia ini. Yang Berhormat Datuk Speaker, sebagai tanda kasih dan penghargaan kepada penjawat-penjawat awam dan selari dengan semangat whole of nation approach yang Johor terapkan, Kerajaan Negeri ingin menzahirkan penghargaan kepada 140,185 penjawat awam persekutuan yang berkhidmat di negeri Johor melalui insentif khas untuk penjawat-penjawat awam persekutuan. Setiap penjawat awam persekutuan yang berkhidmat di negeri ini akan menerima bantuan sebanyak RM500 seorang dengan peruntukan berjumlah 70.1 juta ringgit. Yang Berhormat Datuk Speaker, ini adalah kali pertama dalam sejarah di mana Kerajaan Negeri Johor mengumumkan insentif khas untuk penjawat-penjawat awam persekutuan. Yang Berhormat Datuk Speaker, tidak dilupakan juga sebagai tanda penghargaan atas dedikasi dan usaha luar biasa penjawat-penjawat awam negeri Johor, saya dengan sukacitanya mengumumkan insentif khas penjawat awam negeri sebanyak 2 bulan gaji kepada kaki tangan kerajaan negeri serta kaki tangan awam persekutuan yang dibayar gaji oleh Kerajaan Negeri Johor, yang semuanya akan disalurkan pada bulan Disember ini. Semoga insentif ini akan menjadi pemangkin motivasi untuk kita terus meningkatkan kecemerlangan perkhidmatan, melaksanakan tugas dengan penuh integriti serta memberikan yang terbaik kepada bangsa Johor yang kita semua cintai ini. Marilah kita semua bersatu hati memperkukuh semangat muafakat dan melaksanakan belanjawan ini dengan penuh tanggungjawab. Saya yakin, Yang Berhormat Datuk Speaker, belanjawan Johor 2026 akan menjadi titik perubahan baru dalam usaha menjadikan Johor lebih maju, lebih makmur, lebih bahagia dan lebih sejahtera, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.